Apa? Nak pinjam 3,000 tapi takut nak kena scam? Macam mana? Assalamualaikum. Okay, so hari ni Eric bagi tahu macam mana anti scam. So kalau korang nak buat pinjaman atau nak ada perlukan duit untuk nak cari mana-mana pinjaman berlesen, kalau dia orang ada dapat nak bayar pendahuluan, nak bayar deposit lah, yang itu memang scammer. Lagi yang dia tak ada kedai. So kalau Eric, you tengok Eric ada license dekat sini, license dekat sini. So Eric pun ada satu tetap punya office dekat Sepang Tinggi. Boleh tengok korang, yang ini company Eric Urban Afran. Okay, so kalau korang nak try dengan Eric, hanya 3 syarat saja. Hantar yang IC depan belakang dengan 3 bulan bank statement and then 3 bulan slip gaji saja. So yang ini 3 syarat sudah boleh apply dengan Eric. So kalau korang ada minat je, PM Eric dekat blue tick dekat bawah atau komen dekat bawah. So Eric akan WhatsApp korang semualah. So korang ingat susah, ingat urban.